Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz Azhad bin Hadi, nombor matrik D2024111180. Pada hari ini akan membentangkan ringkasan artikel saya yang bertajuk Pendidikan Wanita dari Zaman Uthmaniyah hingga Turki Moden. Okey, pada awal zaman Uthmaniyah, struktur sosial patriarki dan sistem harem di kawasan bandar menyebabkan pendidikan formal wanita dianggap tidak penting sehingga mencatatkan kadar buta huruf yang tinggi. Peranan mereka dihadkan sebagai isteri dan ibu semata-mata, manakala pendidikan intelektual dikhawatiri boleh merosakkan moral mereka. Okey, keadaan ini dilihat mula berubah melalui gerakan reformasi Tanzimat pada 1839. Tokoh intelektual seperti Namik Kemal menegaskan bahawa wanita adalah guru pertama bagi setiap anak. Atas kesedaran bahawa negara tidak akan maju jika golongan wanita dibiarkan jahil, Kementerian Pendidikan Awam mula ditubuhkan untuk merangka dasar yang lebih inklusif. Bagi mengelakkan tentangan golongan konservatif, sukatan pembelajaran diimbangi antara subjek moden dengan subjek tradisional dan moral agama. Hasil reformasi tersebut, sistem pendidikan wanita telah distrukturkan semula secara komprehensif melalui 5 peringkat institusi utama. Pertama, Sibyan Mektebi iaitu sekolah rendah. Ia terletak bersebelahan masjid dan dibiayai oleh institusi wakaf. Melalui Doktrin Sultan Mahmud II pada 1824, peringkat asas ini diwajibkan secara rasmi dan percuma untuk kanak-kanak perempuan mempelajari teologi Islam, pembacaan Al-Quran serta menulis dan matematik mudah. Kedua, Inas Rushdis iaitu sekolah menengah rendah. Ditubuhkan pertama kali di Istanbul pada 1859 iaitu Sevri Kalfa Inas Rushdi. Selama 4 tahun, pelajar perempuan didedahkan dengan subjek agama, sejarah, geografi, tata bahasa Arab dan Parsi serta kemahiran menjahit. Ia menjadi titik tolak penting penerimaan masyarakat terhadap pendidikan lanjutan wanita. Ketiga, Inas Idadis iaitu sekolah tinggi. Ditubuhkan bermula tahun 1880 di Babi Ali untuk menyediakan pembelajaran akademik peringkat menengah atas yang lebih berstruktur. Fokus utamanya adalah mendedahkan pelajar wanita kelas elit kepada penguasaan bahasa-bahasa Eropah dan kemahiran kepribadian Barat seperti seni muzik dan sulaman halus. Keempat, Darul Muallimat iaitu Maktab Perguruan Tinggi Wanita. Ditubuhkan pada 1870 untuk melatih guru wanita bertauliah demi mengekalkan pengasingan jantina di sekolah. Sukatannya merangkumi pedagogi, psikologi, sastra dan sains lanjutan. Institusi ini sangat inklusif kerana turut melatih wanita bukan Islam iaitu Kristian dan Yahudi untuk mendidik komuniti mereka. Yang kelima, Inas Darul Funun iaitu Universiti Wanita. Ia merupakan universiti pendidikan tinggi yang dibuka pada 1914, menawarkan kuliah bertaraf sarjana dalam bidang sains, sastra dan matematik. Akhirnya, sekatan jantina runtuh sepenuhnya apabila sistem gabungan kuliah lelaki dan perempuan diperkenalkan pada 1921. Secara keseluruhan, transformasi sistem pendidikan daripada peringkat Sibyan Mektebi sehinggalah ke peringkat universiti telah berjaya meruntuhkan tembok buta huruf dan pengasingan jantina. Sekian, terima kasih.